Jumpa semula kita dengan Alung dengan John. Siapa lagi yang menunggu kelahiran Nabi Muhammad? Jadi antara yang lain menunggu pendeta. Sama ada dia daripada Yahudi atau daripada Nasrani. Sebab diorang dah dapat alamat. Maksudnya kitab-kitab lama diorang ni hanya untuk pendeta yang masih memegang dengan ajaran yang sebenar lah. Caranya banyaklah. Orang bin Naufal. Ada kita tahu. Kita dengar cerita yang Nabi pergi ke Syam tu kan. Kecil dengan saudara dia. Abu Talib tu untuk pergi meniaga. Kita tengok ada orang tegur. Kita tengok kat belakang tanda kenabian. Maksudnya memang ada, kita tahu pendeta Yahudi dan juga Nasrani yang masih memegang dengan ajaran yang sebenar. Diorang ni tunggu kelahiran Nabi Muhammad. Satu lagi, kita tahu golongan Yahudi yang berada di Madinah tu, sebab kita tahu Yahudi kat mana? Palestin kan. Asal-asalnya kan daripada zaman Nabi Musa dulu. Tapi sepulangannya Nabi Musa dengan kaum lah, dengan pengikut dia, balik daripada buat haji, dia nak balik semula ke Palestin. Tapi on dia balik tu ada sebahagian daripada dia punya pengikut minta untuk duduk Madinah, sebab dia tengok tanah Madinah ni, tanah yang tertera dalam dia punya kitab yang menyatakan bahawa Nabi akhir zaman ada kat situ. Jadi asalnya memang orang Yahudi kat Madinah tu cuma tunggu kenabian. Tunggu turun-temurun. Alah, dia tak tahu dah tujuan asal sebenarnya Yahudi duduk situ. Alah, Yahudi tu sendiri, dari Madinah sendiri yang memberontak untuk lawan Nabi Muhammad. Tapi nak cerita dia yang asal-asal dia orang bagus. Maksudnya kenabian Nabi Muhammad ni memang dah ternyata kurun beribu tahun sebelum tu. Jadi itulah antara golongan yang lain. Betul. Ini ahli Mekah sendiri. Sebab nasab keluarga dia tu yang masyhur. Nasab Quraisy kan. Kemudian itulah dia. Maksudnya bukan sahaja orang dalam, maksudnya orang luar yang mengetahui menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi yang seperti yang dikhabarkan, yang pertama yang menjadi ibu susuan Nabi beberapa hari ialah namanya Suwaibah. Sebelum diserahkan kepada ibu susuan kedua yang menjadi misteri pada minggu lepas, iaitu ibu susuan kedua ialah namanya Halimatus Sa'diyah. Sambung pada episod seterusnya.